Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali Amir di sini daripada Forex Sebenar. Hari ini 16 Mei 2017, Hari Guru. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada para guru yang terdapat di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak tahu selepas sesuatu news diumumkan, adakah big trader masuk ke dalam market dan seterusnya kita boleh follow order flow tersebut. Untuk contoh bagi kaedah ataupun strategi ini, saya akan gunakan contoh bagi GBP USD. Saya ada juga set sell limit dekat kawasan sini, tetapi tidak diaktifkan kerana harga bergerak terlalu laju. Nanti saya tunjukkan. Pada anda yang mungkin tak biasa dengan Forex Factory, saya terangkan sedikit. Forex Factory adalah sumber data ekonomi bagi currency-currency utama dunia, di mana kita boleh tahu news yang bakal diumumkan pada setiap hari dan juga setiap minggu. Dan untuk bulan depan punya news pun kita boleh tengok dekat Forex Factory. Dari forexfactory.com kalau anda nak tengok. Macam saya cakap tadi, saya gunakan contoh GBP USD. Jadi kita tengok pukul 4.30 petang tadi, GBP ada news ke CPI, Consumer Price Index, year to year. Forecast ataupun jangkaan adalah 2.6%. Tapi actual data sebenar yang keluar adalah 2.7%. Ia adalah good news. Kalau nak tahu good news ke bad news, anda cuma tengok warna dekat actual ni. Adakah ianya warna hijau ataupun merah. Kalau hijau, automatik anda tahu itu adalah good news. Merah, bad news. Hitam adalah sama dengan forecast ataupun tidak berubah. Kalau tengok data, forecast 2.6 berbanding actual 2.7% data sebenar, ia merupakan good news untuk GBP. Jadi GBP sepatutnya naik dan terus naik selepas news. Sekarang saya tunjukkan apakah yang berlaku dalam chart. Ingat good news GBP, jadi dia sepatutnya naik. Sekarang perhatikan apa yang berlaku selepas news tersebut diumumkan. Harga naik disebabkan good news tersebut, tetapi selepas itu dengan drastik turun dan terus turun sampai ke bawah sini. Anda perlu tengok time frame yang lebih kecil seperti contoh M5. Ini adalah candlestick yang dimaksudkan ketika news diumumkan tersebut. So, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah ketika news release, pada mulanya dia naik. Sebab good news GBP. Apa-apa good news akan meningkatkan nilai ataupun harga currency tersebut. Dia naik terlebih dahulu sebanyak 14 pip, tetapi terus dia reject balik dan jadi bearish candlestick. Jadi macam mana kita nak tahu adalah jika pergerakan harga bertentangan dengan data news, itu menandakan big trader dah standby untuk sell ataupun untuk lawan arah news tersebut. Sebaik saja ianya diumumkan. Bila harga naik, masa itulah ramai big trader masuk untuk sell besar-besaran. Sebab tu dalam masa singkat dia turun dan lepas dia close dekat sini, terus dia turun dan terus turun. Saya set sell limit selepas pergerakan tu berada di sekitar sini. Jadi dah terlepas lah. Tapi tak apa, masih ada lagi peluang lain. Macam mana kita nak entry untuk strategi ni adalah sebaik saja news diumumkan, contoh 4.30 tu, tengok time frame M5 atau 5 minit. Jika dia close sebagai rejection ataupun reversal bertentangan dengan data news, itu menandakan anda dah pun boleh entry sebaik saja candle tersebut close. Stop loss anda boleh letakkan sekitar 20 ke 30 pip. Saya delete kejap order tadi. Jadi sebaik saja close. Jadi kalau anda nak tengok dia bergerak tu macam ni. Konon-kononnya lah buat back test. Jadi ini adalah lepas news. Dan selepas 5 minit berlalu, dia close sebagai rejection yang kuat. Jadi anda boleh terus enter post. Lepas anda enter post, dah set stop loss, biarkan saja harga tersebut bergerak. Dan nampak? Okey, turun dan terus turun.
Okey, nampaknya dia sampai bawah ni. Kita tengok berapa daripada sini close tu, dia turun sampai mencecah 60 pips. Sekarang dia retrace sedikit, tetapi dia mungkin nak turun balik lah. Jadi itu saja strateginya. Saya ulang sekali lagi, jika data news jika pergerakan harga bergerak bertentangan dengan data news, itu menandakan kita reversal akan berlaku. Jadi kita akan trade mengikut arah reversal tersebut. Apa yang berlaku? Disebabkan news dia naik sekejap, tapi lepas tu major market player menurunkan harga. Kita tengok time frame 5 minit. Selepas 5 minit news berlalu, kalau rejection tersebut kuat, kita boleh terus follow entry. Jadi itulah kesimpulan kepada strategi yang ingin saya kongsikan pada video kali ini. Sekian saja daripada saya, Khalid Ahmed. Terima kasih kerana menonton. Silakan share video ini dengan rakan-rakan traders anda yang lain. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acua!